kes faraid yang ke-10. Okey, kes ke-10. Okey, kes ke-10 ni saya tak sempat nak garis-garis secara elok, minta maaf, dan saya pun tak sempat nak padam-padam. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak ya. Kes ke-10, si mati lelaki bujang. Lelaki ni bujang, dia tak kahwin, dia tak ada anak, tak ada isteri, tak ada keturunan. Dia ada ibu, ada bapa, ada adik-beradik lelaki seorang, adik-beradik kandung. Ni saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Dia ada seorang adik-beradik lelaki, seorang adik-beradik puang. Okey, gana kita nak kira ni. Okey, ibu akan dapat 1/6. Kerana apa ibu 1/6? Kerana ada adik-beradik yang 2 orang ke atas. Kalau dalam faraid, 2 itu dah dikira ramai. Jadi ibu akan dapat 1/6. Untuk bapa, bapa akan dapat asabah. Asabah itu adalah baki. Maka 5/6 untuk bapa. Okey, ini adalah kes ke-10. Kita tengok untuk kes ke-11 pula nanti.